Assalamualaikum geng. Hari ni aku berada di kolam JPJ Semenyih. Hari ni kat sini ada event opening ikan tapak 300 lebih ekor yang cakap. So hari ni aku first time sebenarnya nak try untuk join event opening. Dan yang bestnya hari ni 40 ekor ikan tak awal dia akan bagi cashback RM50. Tapi tu bukan target aku lah. Just nak enjoy event opening sebab ni first time aku join. Kalau dapat pun itu kira bonus lah. Ok, jom tengok setup aku hari ni. Reel aku menggunakan reel Valiant Eagle Pro daripada Kasking. Rod pula rod Sakura daripada brand Asuka. Tali pula 15LB dan leader 30LB. Beberapa minit sebelum event start ada taklimat sikit pasal syarat-syarat apa semua. Okey, kita tunggu beberapa saat lagi siren akan dibunyikan. Okey, first class. Orang sebelah kanan aku ni dah naik ikan dah. Aku punya belum ada yang sambut lagi. Tak apa, kita cuba lagi. Okey, strike geng, strike. Jom lari. Masa aku lari ni aku tak perasan kamera aku terpusing. Aku tak ikat ketat dia punya skru. So jadi melentang lah pula video aku. Layan je lah Alhamdulillah sempat mendapatkan cashback RM50 sebab aku orang yang ke-22 menaikkan ikan. Cashback RM50 diberikan kepada 40 ikan yang tak awal. Aku ikan yang ke-22. Dapatlah RM50. Simpan duit dulu. Lepas tu kita sambung mancing. Kiri kanan dah meriah naik ikan. Aku masih lagi seko yang tadi. Jomlah kita tukar pakai SP lain. Aku kali ni pakai warna hijau pula. Okey, kita tengok macam mana dia punya pergi dia. Terus sambar geng. Jom kita layan. Alhamdulillah ikan kedua.
Okey, jom sambung mancing. Kita kutip ikan. Korang layan lah momen-momen aku strike ikan ni ya. Cepat ambil. Bang, pakai spear tu bang, dia orang tanya. Kari ikan. Kari ikan. Hijau pandan. Pakai mancing. Pakai mancing. Okay, mantap. Ya. Aku hari ni plan tak mancing lama. Aku 3 jam je aku dah nak balik sebab ada plan lain. So inilah hasil selama 3 jam aku mancing. Total 5 ekor. 4 ekor ikan siakap, 1 ekor ikan siakap merah MJ. Jadi setakat ni aku rasa event opening macam ni memang seronok, meriah sebab masing-masing semua bekerja-kerja untuk kutip ikan. Masa minit-minit terawal tu sangat penting untuk event-event opening macam ni. Sebab masa tu lah ikan tengah frenzy. Dan ikan tengah banyak masa tu. Memang tak boleh buang masa untuk kita kutip ikan sebanyak yang mungkin. Next time bila ada rezeki dan peluang untuk aku join event-event macam ni, InsyaAllah aku akan join lah. So setakat ini saja video kali ni. Kita jumpa di video yang akan datang. Terima kasih kepada semua yang dah tonton, yang dah tengok aku punya video. Okey, yang belum subscribe, aku minta tolong untuk subscribe. Dan terima kasih. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye.